with someone for whom I have great respect, and actually Prime Minister, we met the first time nearly 40 years ago. When we were kids. When we were kids, exactly, when we were kids. And now we have you here. You have been in Davos already in the 90s, and the discussion with someone for whom I have great respect, and actually Prime Minister, we met the first time nearly 40 years ago. When we were kids. When we were kids, exactly. Faham? Apa yang Anwar cakap? When we was kid. Anwar bagi tahu 40 years ago. Anwar sekarang umur berapa? Anwar Ibrahim sekarang umur berapa? Come on. Tolak 40, waktu tu umur dia berapa? Anwar Ibrahim sekarang umur berapa? Tolak 40 tahun, berapa umur dia? Anwar sekarang 78. Tolak 40, 38 tahun. 38 tahun. Umur Anwar 38 tahun, dia dekat mana? Dia sebagai apa? 38 tahun, dia sebagai apa masa tu? Come on, cuba check sekejap. Tolong check sekejap. 38 tahun, 40 tahun dulu. 40 tahun dulu, tu Anwar umur 38 tahun, dia sebagai apa? Dia dalam UMNO, dia sebagai apa? Come on. Tolong, kita tengok. Tolak. Sekarang ni 2025, tolak 40, berapa? Bukan saya bagi tahu, Anwar bagi tahu. Korang jangan tuduh-tuduh pula. Aku tak bina. Okey, 78 tolak 40. Bermakna umur Anwar 38 tahun. 2025 tolak 40, 1985. Anwar dekat mana? 1985 Anwar kat mana? Abim Anwar bin Ibrahim. Kau nampak tak? Kau nampak? Guys, fikirlah sayang. Kena fikir benda ni. 1985 Anwar dalam Abim. Sebab tu saya bagi tahu, Abim ini Anwar bin Ibrahim, bukan angkatan belia Islam. Dengan kata nak sama lah. So 40 tahun dulu dia dah jumpa dengan Klaus Schwab. When we was kid. Dia bukan budak lagi masa tu. Umur dia 38 tahun. Kan dia bagi tahu when we was kid. Kid jadahnya dah berbulu dah. 38 tahun dah berbulu dah sayang. Ke ada yang tak berbulu 38 tahun? Dah berbulu lah semua. So Anwar Ibrahim waktu tu umur 38 pun dah berbulu. Klaus Schwab pun dah berbulu. Tapi Anwar bagi tahu when we was kid. So masa tu Anwar ni Abim, Anwar bin Ibrahim. So apa yang Anwar cakap when we was kid? Apa maksud dia? Memali orang duk tanya memali Tun Mahathir. Kau pergi check lah, tengok betul-betul. Benda ni dia Zara Zia dah kongsikan dalam Tiwala Board. Amir Malay Digest kongsikan. Orang duk kata memali Mahathir. Kau orang tak pandai. Bukan tak pandai, kau orang tak tahu. So when we was kid, dia merujuk kepada apa tu? 1985 Anwar ni pangkat budak lagi. Budak baru nak up dalam organisasi ni. Dalam organisasi New World Order ni, umur 38 tu dengan Klaus Schwab, dia budak lagi, baru nak up. Bermakna rank dia kan ada. Siapa follow Freemason, siapa follow Illuminati, dia orang ni ada rank. So baru-baru masuk rank sekian-sekian. Lepas tu dia nak akan naik. Faham tak? Jangan percayalah. Saya bagi dengar lagi sekali. Saya tak nak korang ni
Azri ni mengapu. Tak apalah. Kau nak cakap aku apa pun kau cakap lah. Mawas ke gorila ke apa. Ini Anwar Ibrahim cakap lah gila. With someone for whom I have great respect, and actually Prime Minister, we met the first time nearly 40 years ago. When we were kids. When we were kids, exactly, when we were kids, and now we have you here. Dia jumpa Klaus Schwab 40 tahun dulu. When we was kid. Dia bukan UMNO. Dia masa tu ABIM. Sebab tu saya bagi tahu. ABIM ni siapa funding? Siapa taja ABIM? Siapa bagi duit dekat ABIM? Anwar Ibrahim bergerak dalam politik. Siapa taja dia duit? Siapa bagi dia duit? Okeylah, lepas dia kena pecat daripada UMNO, dia keluar penjara, dia pergi Washington. Dia pergi tempat apa? CIA. Okeylah, lepas tu dia tubuh PKR. Dia berjuang dengan parti PKR. So siapa funding PKR? Siapa bagi duit pada parti PKR? Takkanlah korang tak boleh fikir. Anwar bukan side kita.